tahun ke depan. Tulis supaya ada ruang untuk istighfar. Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu, ke mana kamu makan kenduri? Masih lagi dalam mood Syawal. Lain daripada kenduri rumah terbuka, ramai orang ambil kesempatan buat kenduri kahwin. Sama ada anak-anak yang kahwin ataupun apak yang kahwin. Pagi tadi, sebelum pergi kenduri Haji Semaah, Pak Su selesaikan menggosok 2 frame utama almari Hafiz. Lepas Zohor, Pak Su layan frame pagar tenuk Al-Walid. Frame pagar tenuk ni ada 6, 10x4 ada 1, 15x10 ada 1, 110 cm x 10 inci ada 4. Oleh kerana nak menaikkan almari Hafiz tu, Pak Su kena ubah meja yang Pak Su buat kerja ni. Jadi Pak Su akan selesaikan dulu frame pagar tenuk. Bila dah siap kerja-kerja yang sepatutnya menggunakan meja ni, esok atau lusa Pak Su akan buka meja ni, kosongkan kawasan dia untuk naikkan almari 6x6. Meja kerja ni kita ketepikan dulu. Itu pasal lah kena siapkan dulu tenuk punya barang untuk mendapatkan ruang yang selesa bila nak naikkan almari Hafiz nanti. Mana membuatnya? Bengkel ada secok je. So kita guna sebaik mungkin. Buat masa ni Pak Su fokus pada 2 job ni. Kecuali ada urgent case spare pagar, Pak Su keluar. Kalau tidak ada kat bengkel je lah. Okey, macam biasa Pak Su masih lagi dalam misi mencari 10,000 followers. Tak koma repost video-video Pak Su. Mana yang belum follow tu follow, nanti Pak Su follow balik. Bukan apa, Pak Su buat live, kawan-kawan banyak bagi gift tapi tak boleh nak collect. Je mangkor. Like, comment, share. Kalau ngam, kasih jatuh di punya kepala.